Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi. Hari ini saya nak bagi tip untuk menghalau monyet. Ini saya gunakan ular palsu, ular plastik ni. Ni di bawah pokok rambutan. Ni saya pokok rambutan saya. Kalau sebelum ni jangan haraplah nak boleh makan buah rambutan, tak sempat merah macam ni pun. Sebab monyet akan datang serang sekawan monyet ramai, banyak ekor. Jadi saya beli ular palsu ni dekat Shopee ni. Letak saja dia, tapi dia kena ubah 2 hari 3 hari ubah. Kalau tidak satu tempat monyet dia cerdik. Kalau tak ubah ke hari ke-5 ke-6 dia akan datang. Okey, ni ada satu lagi ni. Tapi ni angin dah kurang, dah pecah ni. Tiup guna mulut boleh. Dia ada lubang tiup dia ni. Ni dah alhamdulillah, yang dah lama dah pecah dah. Okey, ni pokok rambutan saya. Kalau tak buah sebelum ni memang tak sempat boleh makan sikit dah sebab habis ke monyet. Pokok rambutan. Tip berkesan lah pada saya, berkesan. Kita kena syarat, kena ubah, kena selalu ubah kedudukan monyet tadi supaya selang 2-3 hari ubah tempat lain pula. Letak sini pula, letak sini pula, letak atas ni. Okey, ni dia. Monyet dia takut dengan ular ni. Tak lah macam mana pun boleh. Okey, tergantung macam ini pun tak apa. Gantung tali, ikat kat kepala, gantung bagi tergantung macam ini pun boleh. Sebab dia bergerak-gerak pun ular monyet takut. Okey, itu tipnya. Boleh cuba, boleh beli kat Shopee banyak lah. Itu pokok rambutan laisi saya ada dalam video sebelum ni. Okey, itu saja perkongsian. Jumpa lagi. Assalamualaikum.